Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Khairul Amri bin Muhammad Ismail daripada SMK Mergong. Hari ini kita akan belajar tentang rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Baik, diharapkan di hasil pembelajaran kita pada akhir ini, iaitu murid akan dapat mengenal pasti struktur lidah dan juga menjelaskan fungsi reseptor pada lidah dalam mengesan rasa, menyatakan jenis-jenis rasa utama yang dapat dikesan oleh lidah. Baik, apa yang dimaksudkan dengan rangsangan? Rangsangan ialah satu perubahan persekitaran yang berlaku di sekeliling kita, dan contoh-contoh rangsangan adalah termasuk cahaya, bunyi dan juga bahan kimia. Manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan-rangsangan yang disebutkan tadi. Baik, di bawah tajuk rangsangan dan gerak balas dalam manusia, ada 5 subtopik, iaitu berkaitan dengan mata, telinga, hidung, lidah dan juga kulit. Baik, saya akan tumpukan pada hari ini, iaitu berkaitan dengan lidah. Lidah ini adalah satu organ deria, iaitu untuk mengesan rasa. Di dalam lidah ataupun di atas lidah terdapat beberapa bintik-bintik kecil ataupun benjolan yang disebut sebagai papila. Permukaan papila ini dilapisi dengan beratus-ratus tunas rasa di atas permukaan inilah. Kemudian setiap tunas rasa ini mengandungi 10 hingga 50 reseptor rasa, di mana reseptor rasa ini dapat mengesan rangsangan. Rangsangan iaitu rasa manis, masin, masam, pahit dan juga umami. Jadi kita akan tengok kat sini bagaimana lidah berfungsi. Semasa makanan dikunyah, biasanya makanan atau bahan kimia akan terlarut di dalam air liur. Dengan itu dia akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang. Dan daripada liang itu di mana terdapat reseptor-reseptor rasa yang akan merangsang reseptor rasa, dan reseptor rasa ini akan mencetuskan impuls saraf. Dan saraf ini akan dihantar ke otak, di mana otak menafsir sebagai rasa manis, masin, masam, pahit, umami ataupun kombinasi kesemua rasa itu ataupun sebahagian daripada rasa-rasa itu. Baik, lidah ada kesemua rasa ini dapat dikesan dengan lidah, di mana rasa ini di keseluruhan lidah ini, permukaan ini dapat mengesan kesemua jenis-jenis rasa ini, tetapi ada bahagian-bahagian tertentu yang akan mengesan dengan lebih baik kerana terdapat lebih banyak reseptor rasa di bahagian itu, iaitu di bahagian hadapan lidah yang disebut yang dikenali sebagai rasa manis, kemudian di bahagian tepi lidah rasa masam, di bahagian belakang lidah ada rasa pahit, dan di hampir keseluruhan lidah ada rasa umami, dan juga bahagian tepi dan juga hadapan lidah iaitu rasa masin. Baik, apakah umami? Umami dikelaskan sebagai rasa asas kerana terdapat reseptor rasa yang dapat mengesan rasa umami sahaja. Hal ini sama bagi rasa asas yang lain seperti manis, masin, masam dan pahit. Rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging dalam sup, atau rasa bahan penapaian seperti keju dan juga cendawan ataupun monosodium glutamate iaitu MSG. Baik, kita tengok sebagai di akhirnya biasanya kita akan tanya beberapa soalan untuk kita uji balik. Sebagai kuis, kita tanya soalan ini: apakah nama benjolan kecil yang mengandungi tunas rasa? Namanya ialah papila. Baik, anak-anak pelajar mungkin dah dapat daripada pembelajaran tadi
boleh menjawab bahagian ini, iaitu Raja menunjukkan kawasan berbeza pada lidah yang lebih peka terhadap rasa tertentu. Labelkan jenis rangsangan rasa yang dikesan di P, Q, R dan S. Baik, bahagian P ni apa dia? Yang di belakang lidah ni. Ini adalah rasa pahit. Kemudian di tepi dan hadapan iaitu rasa masin. Di bahagian tepi juga, tapi di bahagian belakang sedikit, iaitu rasa masam. Keseluruhannya adalah rasa umami. Dan di hadapan sekali, yang ni tinggal satu je lagi, iaitu manis. Baik, setakat ini dulu. Sebagai penutup, kita lihat sedikit kata pujangga ya. Lidah anugerah rasa yang mengungkap manis dan pahit dunia. Gunakanlah dengan bijaksana agar tiada hati yang terluka dan tiada jiwa yang terasa. Sekian, terima kasih.